maka dia menjadi satu syariat. Apabila sampai saja di lampu yang berwarna hijau ni, sunat untuk kita berlari-lari anak. Ketika mana Sayyidatina Hajar mencari-cari di manakah terdapatnya sumber air apabila Nabi Ismail alaihi salam ditinggalkan di Kaabah. Jadi di sinilah tempatnya Sayyidatina Hajar berlari-lari anak kerana mendengar ada suara yang memanggil-manggilnya di Bukit Marwah. Dan apabila dia turun daripada Bukit Marwah, dia berjalan kaki sampai saja di kawasan yang berwarna hijau ini, dia sekali lagi terdengar orang memanggil-manggil namanya di atas Bukit Safa, maka dia pun berlari-lari di kawasan ini. Dan maka sebagai mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa tersebut, maka dia menjadi satu syariat kepada umat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang lelaki terutamanya, apabila sampai saja di lampu yang berwarna hijau ni, sunat untuk kita berlari-lari anak. Daripada segi pengajarannya, seorang manusia itu perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia hajatkan. Walaupun Sayyidatina Hajar ini merupakan isteri kepada Nabi Ibrahim AS, boleh saja dia berdoa dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala nak ajar kepada kita bahawa manusia ini perlu bergantung kepada Allah Taala dengan kita mengamalkan sunatullah yang telah Allah Taala tetapkan. Tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sebab dan yang membatalkan sebab.